On. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'a wa wala. Yang dihormati Nazim Masjid Al-Azhariyah, barisan para imam, para bilal, para AJK, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Seri, Datuk, Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu berjemaah. Satu nikmat yang akan kita kenang sampai ke dalam syurga nanti, sebab Allah sebut fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Bermaksud orang dalam syurga, nanti dalam syurga kita akan tanya, polan mana? Tuan-tuan, kalau boleh hari ni, walaupun benda yang saya nak cakap ni benda yang cepu cemas, bukan cepu emas, cepu cemas. Sebab banyak masjid surau yang saya pergi, kalau tanya hamba Allah mana-mana lah, siapa nama kawan kau yang kenal, yang rapat sangat tu, nama penuh dia apa? Dia tak kenal. Kadang-kadang pergi haji ya. Yang kadang-kadang orang masjid, orang surau, minta maaf keluar Melaka ni, orang Melaka orang Kelebang. Tuan-tuan, kadang-kadang saya banyak pergi masjid surau, saya akan tanya, Haji, nak tanya berapa lama dekat sini? 20 tahun. Wah, bagus. Otai lah, otai dia kata. Haji kenal tak semua orang yang dalam surau ni, masjid ni? Kenal Haji, kenal pakcik, dia kenal abang. Dia panggil, panggilan tu hanya Haji, abang, pakcik, itu je. Nama penuh tak kenal, tak tahu. Sedangkan sunnah tahu nama penuh dan nama panggilan, kan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, apa tu, suami pernah jumpa suami, dia panggil bini dia Bunga, umur dia 70, kan? Bunga, kan? Tanya juga, Haji, pakcik, asal panggil Bunga ni, kan? Romantik. Ada tak, nenek engkau ni Bunga tu, bu tu ibu, Nga tu singa, ibu singa, kan? Makna bentara guru kan? Pernah juga saya jumpa, tanya dia, apa tu, panggil asal pakcik Haji Datuk panggil nenek ni, kan? Sayang, manja bagainya. Dia kata dah 20 tahun kita ni. Kita akan tanya contoh-contoh Haji Naim, contoh Haji Naim. Minta maaf ke kuat adik kat sini nama Haji Naim, minta maaf. Tanya Haji Ali, mana Naim? Lama tak nampak. Sebab kita dalam syurga tiap-tiap minggu hari Jumaat kita akan berkumpul. Haji Ali kata, aku tak lama tak nampak Naim. Tanya Allah, wahai Tuhan, mana Haji Naim? Na'udzubillah, Allah kata dalam neraka. Na'udzubillah. Bila Haji Ali, Haji Mat sebagainya kenal Haji Naim dalam masjid dulu, contohlah dia akan tanya, ya Allah, kawan aku ni Haji Naim ni dulu pergi haji sama-sama, puasa sama-sama, semayang sama-sama, baca Quran sama-sama. Ya Allah, aku nak dia dalam syurga dengan aku sama-sama juga. Tapi kalau pergi ke masjid surau, ada makan, habis makan balik, sembang apa tidak, siap bungkus lagi banyak lah tu, contohlah tak dosa, cuma bungkus balik banyak benar, kan? Kenal tak kenal? Tuan-tuan, yang ni dalam syurga payahlah sikit, kita tak kenal, kan? Contohlah kita ada daging korban, nak bagi pada siapa? Haji, semua pakai kopiah, kan? Sini saya tak jumpa orang muda, orang tua sini Saya nampak, saya masuk tadi, daripada maghrib tu saya masuk sampai sekarang, umur yang depan saya semua bawah 35. Saya tak pasti mana pergi orang tua kat sini, wallahualam. Mungkin mati ni rabun kot lah, wallahualam. Boleh jadi baik. Tuan-tuan puan-puan, dah melilau panjang ni. Saja nak lupa nak kenalkan diri. Nama dia beri Ahmad Sharif bin Haji Leman, asal Kelebang Melaka. Orang Melaka ni ada kalau ada tolong balik, dah habis pension, dah habis bekerja sebagainya, balik Melaka, kita bina balik Melaka tu, kan? Lahir dekat PJ, dulu duduk di Seksyen 10 dekat Masjid Negeri Shah Alam. Bapa dulu kerja pegawai Bank Bumi Putra, mak Jezirim dekat PKNS tu lah, dekat-dekat je lah. Cuma bila orang gaji bawa balik laki ke rumah, dapat tahu mak berhenti kerja, terus jagaan saya dengan adik-adik sampailah sekarang. Risau, yelah orang gaji bawa laki masuk ke rumah, hati-hati kena pula ada kakak dan sebagainya dalam tu. Baik, kemudian sekolah rendah dekat Mesir, sekolah menengah dekat Jordan, habis degree dekat Jordan, balik sambung UAE. Tuan-tuan, saya balik umur dekat 30. Daripada kecil balik ke Malaysia umur dekat 30. Bila balik Malaysia umur dekat 30, nak cakap Melayu penuh terabu, terbulu-bulu Orang terbulu-bulu, dia terbulu-bulu.
tuan-tuan. Habis orang tanya, Ustaz, habis dekat Mesir, dekat Jordan tak cakap Melayu ke? Cakap, cuma campur-campur. Melayu campur Inggeris campur Arab. Contoh nak pergi bandar sini kita kata bandar lah, town orang Shah Alam town dah. Kalau Melaka bandar. Ya, kalau dekat Arab pergi balad. Nak pergi mana? Pergi balad. Kan? Nak pergi kelas. Nak pergi mana? Muhadarah. Tak ada muhadarah ke? Tak ada, hanya riak. Kalau orang yang jarang dengar tak faham benda muhadarah ni. Muhadarah tu kelas. Riak absent. Kan kita kalau macam di Jordan sistem dia satu sem 4 bulan dibenarkan absent 3 hari tanpa izin boleh. Lebih 3 hari awak akan kena kena tendang daripada subjek tu. Kalau dekat Mesir dibenarkan datang kelas setahun 3 hari. Dah terbalik. Dekat Jordan satu sem boleh tak pergi kelas 3 hari tanpa izin, tanpa surat dia. Dekat Mesir terbalik, dibenarkan datang sekolah setahun 3 kali, 3 hari. Habis hari lain cuti. Apasal pula? Sebab dekat Mesir, tuan-tuan, dia kalau buat wajib setiap orang datang ke kelas setiap hari ataupun kena kehadiran penuh, memang kami akan ambil exam belajar dalam tandas. Memang sungguh. Di universiti di Al-Azhar, saya di Mahat dekat Azhar, masa exam kami, sebabkan kelas ni ramai sangat, kami exam dalam tandas. Yang ruang tu penuh, ruang koridor semua penuh sampai ke tandas dia buat exam tu. Cuma berselah, tak adalah air tu. Tapi nak ceritanya, Azhar ni memang sebabkan dia punya bantuan dicatuk oleh kerajaan Mesir, menyebabkan miskinlah dia. Kan? Baik. Tuan-tuan perempuan, tajuk kita malam ni tentang kepentingan talaqi Al-Quran. Tadi saya dah sebut, membesar kat luar walaupun orang Melaka, kan, cuma boleh balik Malaysia. Nak balik ke rumah pak saudara hari raya, dia tukar, dia bertelur dia lah. Kan, kalau kau pergi cakap KL, kat Melaka, celaka. Minta maaf bahasa Melaka gitulah. Kan, celaka kau, hawa kau, lahabau kau. Lahabau bukan mencarut. Lahabau tu la khabar, kata Arab. Asal kalimah la habau, la khabar, bermaksud apa tu, kau ni lama tak nampak. Gitu. Hawau, tu saya kena carilah hadis dia. La habau saya tahu, kan, dulu tak tahu, sekarang ni baru tahu. La habau punya la khabar, lama tak nampak. Cuma tuan-tuan, kalau jumpa dengan orang yang tak biasa, jangan pula tiba-tiba la habau, kau kita tanduk kau jadi kerbau. Kan? Begitu juga tuan-tuan, sikit saya kita nak kongsi. Kita bisa sebut kau ni bodoh bahlul, contoh minta maaf bahasa kasar. Ni ada rekod. Ada orang kata bahlul tak? Tuan-tuan, bahlul kalau boleh jangan sebut lagi. Bahlul ni seorang ulama zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia seorang ulama zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, bahlul. Itu perkongsian pesanan penaja. Baik, balik. Bila balik ke Indonesia, nak cakap Melayu penuh, saya betul-betul struggle lah. Kata orang Kelebang, struggle, susah lah. Boleh cakap, cuma faham, cuma nak cakap penuh tu dah agak payah. Macam kau okey tak okey? Sana sebut masyi tak masyi. Tak masyi ke? Masyi? Okey tak okey tu. Nak tukar balik telur tu kepada KL dekat payah. Lagi nak balik Melaka, nak cakap Melaka penuh payah. Tuan-tuan, itu sekadar sekadar bahasa. Tak wajib pun cakap Melaka, tak wajib pun cakap Melayu. Tapi bila balik rasa serba salah. Takkan nak cakap dengan mak bahasa Arab. Takkan nak cakap dengan orang kat luar ni bahasa Arab, orang marah lah, nak menunjuk sangat ustaz belagak. Tuan-tuan, kita Islam sejak zaman Melaka sampai hari ni. Melaka bertapak selama 110 tahun, kerajaan Melaka, kan? Dan kemudian kerajaan Melaka jatuh, kita dijajah selama 446 tahun, kan? Merdeka 110 tahun, dijajah 446 tahun, dan sampai ke hari ni kita baru merdeka tak sampai 70 tahun. Makna negara kita ni terlalu muda, kan? So jangan banggalah, kan? Okeylah, kita boleh selamat punya, kan? Tuan-tuan, askar pun penat, tuan-tuan, kan? Sebab tu saya pernah buat berjalan kaki daripada Sungai Ramal. Saya duduk di Kajang sekarang, balik ke rumah mak dekat Puncak Alam, jalan kaki. Saya pernah buat, sakit tuan-tuan. Nak try, sebab dulu kat Mesir kita orang berjalan selamba je. Dekat Mesir jalan kaki, cross border, cross bandar ni tak ada masalah. Tapi bila morning agak payah. Tuan-tuan, kalau seorang Melayu tak boleh cakap Melayu, orang marah. Balik kampung, balik Kelebang, kena hawau, kena celaka sebagainya.
Tuan-tuan, kita moyang kita sampai ke atas beratus tahun Islam. Persoalannya, berapa orang hari ni yang dia yakin dia boleh baca Al-Fatihah tanpa silap? Ustaz, Fatihah saya pejam mata je Ustaz. Iya ke? Tuan-tuan nak beritahu, tadi tajuknya kepentingan talaqi. Talaqi ni bermaksud dia adalah baca Al-Quran dengan guru berdua daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ustaz, talaqi macam mana Ustaz? Okey. Tajwid semua orang tahu. Alif atas A, alif bawah I, yang tu yang muqaddam dia. Kan naik sikit Al-Quran tu. Kan yang tu semua orang tahu. Tak tahu tu masalah juga tu. Kemudian pergi pada tadarus. Tadarus ni ada pesanan penaja untuk kaum ibu. Minta maaf kaum ibu, terutamanya lelaki pun sama, cuma saya lebihkan kepada kaum ibu. Saya banyak pergi majlis surah bulan Ramadan bila tadarus. Hari kedua Ramadan tu dia beritahu, Ustaz, kita orang dah habis berapa juzuk? 10. Biar betul. Ya Ustaz, 10 juzuk dah habis baca. Kau orang kan 10 orang? Ya Ustaz. Kan semua bekerja? Ustaz, malam tarawih habis 10 juzuk, tadarus habis. Tuan-tuan, tadarus tu bermaksud baca Al-Quran, seorang baca, lain dengar. Dan ada pula yang mentadaburkan ataupun mentafsirkan Al-Quran, itu tadarus. Kan? Bukan baca terus. Dan lagi baca seorang-seorang, dia update dalam grup, dalam WhatsApp, dan satu juzuk. Yang tu bukan tadarus. Minta maaf kau ibu, jangan buat lagi. Kat sini mungkin tidak, tempat lain. Banyak saya pergi mana majlis surau, dia bangga. Siap lawan-lawan, Ustaz, tahun ni, bulan Ramadan tahun ni kami dah khatam 4 kali Ustaz. Cara macam mana? Macam tadi baca seorang-seorang, update dalam grup. Kau dah okey, 5 juzuk dah. Kau okey, 10 juzuk, okey, kita ulang lagi. Itu bukan tadarus. Tadarus bermaksud belajar Al-Quran. Kan? Sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Umar dia tadarus dan tadabbur surah Al-Baqarah, bukan Al-Quran, surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Barulah padu bila baca tu tahu dekat mana nak berhenti sebagainya. Kan? Anak dia Abdullah bin Umar sama juga tadabbur surah Al-Baqarah sahaja selama 8 tahun. Bukan dia baca hari ni tahun depan ni, tak. Dia baca hari-hari lah, cuma tadabbur. Kan? Baik. Tuan-tuan, tajwid dah, tadarus dah, talaqinya apa? Talaqi ni macam yang Nabi sebut, inna Jibril kana yu'aridul Quran kulla sanatil marrah. Bahawasanya kata Nabi SAW, malaikat Jibril datang bertemu dengan aku tiap-tiap tahun sekali untuk dia baca Al-Quran. Aku dengar, aku baca, dia dengar. Dan baca tu lutut bertemu lutut, tiap-tiap tahun, tiap-tiap Ramadan. Habis Ustaz, kan apa tu, malaikat Jibril kan besar. Habis macam mana dia tengok? Malaikat Jibril akan menyerupai sahabat, antaranya Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sayyidina Dihyah ni nama sahabat lelaki, Dihyah. Kan? Dal, ha pedas, ya ta bulat. Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah ni antara sahabat yang handsome. Sebab tu tuan-tuan mungkin rasa, Ustaz, orang kata saya ni dah berubah lah Ustaz, dah putih sebagainya, tak handsome. Yelah, nama tak ada nama Dihyah tu. Anak handsome tukar nama Dihyah tu. Kan? Sikit lagi perkongsian. Alah sebut pasal nama ni sajalah saya sebut. Ini sekadar beritahu, bukan nak mengaitkan, tidak. Kalau dekat Arab, Fairuz tu nama perempuan, Malaysia nama lelaki. Tak apa, tak berdosa, cuma nak beritahu. Kalau dekat Arab, Anis tu adalah lelaki, Malaysia perempuan. Dekat Arab, Maisarah tu lelaki, Malaysia perempuan. Tak dosa kalau nama dah begitu, kekalkanlah, tak ada masalah. Cuma kalau boleh lepas ni dapat anak menantu sebagainya, kalau boleh biar nama tu ikut betul-betul dia punya cara ni. Tuan-tuan, Arab ni dia walaupun dia tahu bahasa Arab, tapi tak semestinya dia pakar tentang nama. Bukti dekat Jordan, antara nama yang popular Sahar. Sahar, nama Sahar. Bila dengar Sahar tu macam kita dengar nama pendekar, Hantua. Contohlah hari ni tiba-tiba Ustaz Hantua, orang akan pandang tak, biar benar, asal Melaka ke? Tak, pelik tu. Pelik lah pula. Kan? Bertuah sungguh kau ni, jarang-jarang lah orang pelik nama Hantua, nampak? Kan? Tapi dekat Jordan ada nama Sahar ni agak popular dekat Jordan. Tapi bila cek dalam hadis, Sahar ni dikatakan antara nama setan. Tuan-tuan, nak bagi nama pada anak, tanya pada dua orang ataupun orang yang faham dua-dua. Pertama faham bahasa Arab, yang kedua faham syariat, faham hadis.
kan. Jangan tanya dia bahasa Arab balun, tak, jangan. Sebab tadi orang Arab Sahar, popular nama dekat Jordan, rupanya nama syaitan. Tak berdosa, cuma dia ada kena-mengena lah, kan. Baik, balik tuan-tuan. So bila Nabi bulan Ramadan, dia akan talaqi dengan malaikat Jibril Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ustaz, saya boleh buat Ustaz? Kalau orang kata Ustaz, boleh buat Ustaz. Tak, tuan-tuan, dalam Al-Fatihah untuk orang awam, dalam bacaan Al-Fatihah, kalau kita baca secara talaqi, dia ada 24 kesilapan yang biasa orang buat dalam Al-Fatihah. Ada 24. Untuk ustaz-ustaz, guru Quran yang rajin qari sebagainya, yang suka belajar Al-Quran ni, dia ada 60 lebih kesilapan dalam Al-Fatihah. Banyaklah pula. Untuk orang awam 24, yang ustaz-ustaz ni pula 60 lebih pula. Sebab untuk ustaz-ustaz kita detailkan lagi. Macam ni lah, macam kata apa tu, buat kek lah, kan. Dia baru belajar, takkan nak mengajar buat kek. Mengajarlah dulu goreng ikan bilis ke, goreng telur ke tak, kan. Dia dah pakar kan, baru belajar lebih tinggi, kan. Jadi untuk orang awam ada 24 kesilapan Al-Fatihah yang biasa orang buat. Antaranya sebutan ghairil. Yang tepat ghairil, R-I-L, bukan R-I-L. Tapi ada orang dia baca dengan ghairil. Jadi tuan, kalau apa tu, ni tak membatalkan solat, tak berusaha kalau tak sengaja, tapi cuma nak bagi tahunya dia kurang sempurna. Contohlah dapat bini lawau, contohlah lawau sebagainya, tapi kurang putih. Dia dah lawau dah, cuma kurang putih, kan. Yang kita nak macam mana sebenarnya dalam hati dia. Jangan ngangguk orang belakang nampak tu, ya tak, kan. Kalau tanya pada kita, nak bini putih melepak, betul tak? Nak bini putih melepak, dan kemudian nak apa lagi, hidung mancung, mata bulat, rambut ikan mayang tinggi, wangi, apa lagi, ada PhD, apa lagi, kan, ngaji Quran. Tuan-tuan, apa tu, semalam kita dikejutkan dengan kematian 15 pelajar UPSI. Dan yang paling hibahnya, antara yang meninggal tu bernama Nurli, umur 23, perempuan, dia hafizah 30 juzuk. Dan kita perhati hari tu masa raya Aidilfitri, hari raya kedua, kita kena bala, terakhir. Dan lepas tu pula raya Adil-Adha pula, yang ni pula, kan, apa dia, serama mana terbakar, kan, tadi, nampak betul-betul tak, kan. Baik, tuan-tuan kena perhati kenapa Allah buat begitu. Baik, balik itu perempuan. So apa, bila orang yang baru nak belajar Fatihah, kita akan cek 24 kesilapan saja. Tapi yang dah pakar, yang rajin sebagainya, yang betul-betul padu Al-Fatihahnya 60 lebih, kan. Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ni dia bukan barang main-main, kan. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau atuknya baca Al-Quran dekat rumah, tiba-tiba cucu tegur, menantu memang segan nak tegur lah. Jaranglah menantu tegur, jarang. Tuan-tuan, kalau menantu boleh tegur silap kita boleh terima dengan lapang dada. Atuk memang tu, atuk yang boleh terima dengan lapang dada, bapak mentua yang boleh terima teguran menantu dengan lapang dada. Dia tegur pula depan menantu-menantu yang lain, kalau boleh lah, kan. Dia boleh belanja pula menantu tadi, itu memang orang soleh, wali. Kalau dia boleh terima teguran menantu, lagi-lagi teguran tentang kelakian, keayahan, contohlah Al-Quran, agama sebagainya, tegur pula bertalu-talu kalau dia tegur, kan. Tapi jaranglah menantu nak tegur, kan. Tak pasal-pasal lagi tak, biasa. Tapi kalau cucu, dia berani tegur. Kalau cucu tegur atuk, salah ni atuk baca Al-Fatihah, habis. Tuan-tuan, kalau cucu kita tegur bacaan Al-Fatihah kita, maknanya kita ada masalah, kan. Itu boleh bawa cucu tegur. Kalau ustaz yang tegur, kan, ataupun qari yang tegur, lagi masalah, kan. Baik, tuan-tuan, persoalannya, orang kata ustaz, saya dah tajwid ustaz, Abira khatam dah. Lagi kita tanya, kalau siapa yang kata khatam, kita nak tanya, kan. Ustaz, tadarus saya buat tak Ramadan ustaz, baguslah. Tak laki tuan-tuan, saya mengajar kelas mengaji Al-Imam sejak 2016 sampai hari ini, dan saya pernah mengajar Al-Baghdadi dekat Cyberjaya selama 2 tahun. Yang nak belajar talaqi ni, daripada beratus, beribu pelajar, peserta yang tua sebagainya, yang ikut tak sampai 100 orang. Kenapa? Sebab talaqi ni, bila seorang dia baca, silap je sikit, kena ulang. Bukti, masa saya belajar talaqi dekat Jordan, dekat University of Jordan,
Nama guru saya ni dah meninggal, Syekh Ibrahim Rumman, orang Palestin. Kelas kami 15 orang. Satu kelas tu 15 orang. Kelas seminggu sekali, hari Sabtu. Kelas 3 jam, pukul 9 sampai pukul 12. Cara dia mengajar, seorang baca tak betul, tak boleh pindah ayat yang kedua. Dia kalau dia baca tak betul, ulang. Kebetulan hari tu saya masa tu duduk di Muqtah, lebih kurang dalam 100 lebih km daripada Amman dekat universiti tu. Saya keluar lepas subuh ataupun sebelum subuh, pergi naik bas 3 jam lah perjalanan bas tu sampai ke kelas. Dia duduk sampai pukul 9 atau 9 lebih, saya duduk belakang. Kelas 15 orang, selama 3 jam, campurlah Arab sebagainya. Siapa yang datang awal, dia akan baca dulu. Dia betul baca, pas orang kedua. Orang kedua pas baca, orang ketiga, sampai habis 3 jam. Orang pertama tak betul, dia ulang. Ulang sampai betul, baru pindah orang kedua. Baik. Dalam surah Al-Qiyamah, ayat berbunyi waqila man raq. Waqila man raq. Nampak simple saktah. Tapi sebabkan Syekh Ibrahim Rumman, pada dia, aku belajar ni daripada ulama-ulama sebelum aku. Ulama-ulama ni daripada sahabat Nabi, daripada malaikat Jibril, daripada Allah sendiri. Sikit kau silap, berapa milisecond salah. Jadi tuan-tuan, hamba Allah ni, kawan Arab ni, waqila man raq, dia rasa betul, kata Syekh Ibrahim Rumman, ulang. Berpuluh-puluh tuan-tuan, walaupun bilik aircon. Kenapa? Dia kata ini adalah macam kita belajar silat lah. Kita guru silat, sini ada orang silat Kalau ada, kalau tak ada, tolong adakan. Kalau yang dah lama tak amal, yang tumpul sebagainya, tolong amal balik. Tuan-tuan, guru-guru silat yang ada kat sini, yang dalam ni, yang mungkin menyorokkan diri. Saya faham orang Melayu ni, bab silat ataupun bab merendah diri ni cukup betul-betul padulah orang Melayu. Tapi tuan-tuan, zaman hari ni, siapa yang kalau dalam ni lah, ada guru-guru silat, mungkin jadi mak kilau 2.0. Mana mak kilau ni, dia tak nak kenalkan diri. Ada, dia belajar silat, tapi dia tak nak bagi tahu. Anak pun tak tahu, menantu pun tak tahu. Bila mak meninggal, buka bawah katil, banyak buku silat, benda-benda silat. Tu pada saya tak patutlah. Jadi kalau dalam ni orang silat sebagainya, tolong amankan balik, buka gelanggang balik, belajar balik. Tuan-tuan, kita tak pasti bila kita perlukan benda Allah tu. Cuma pesanan penaja, mana-mana orang yang nak duduk dekat negara Arab, tak ada silat, tak ada pesanan pertahanan diri, lunyai memang lunyai. Tuan-tuan, kita tinggi 5 kaki lebih, Arab 6 kaki 7 kaki. Dia tak payah belajar silat, dia tumbuk je dah macam buat Didi yang Rozaidi, yang kita punya guru silat kita tu, juara silat dunia tu, buat Didi tu dulu dekat Meru, sekarang duduk kat Pahang ke kat mana dulu bila dengar pengumbuk buat Didi tu berdebus, dia boleh padu dia. Tuan-tuan, jadi kalau boleh kita ni, kalau ada guru silat dalam ni, gayung sebagainya, tolong amal balik, ajar balik. Baik, balik tuan-tuan. So, bila dia sebut waqila man raq, kata Syekh Ibrahim Rumman, ulang. Apasal pula? Tak betul. Ni yang aku nak ajar engkau ni amanah. Kalau aku dah ajar, aku dah bagi kau ijazah, engkau keluar, engkau lepas, engkau tak sebetul cara engkau ni, kau mengajar orang lain dengan cara tak betul, akan jadi khianat kepada Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut tadi 2016 saya start mengajar kelas mengaji Al-Imam sampai ke hari ni, termasuk dengan mengajar kelas Al-Baghdadi selama 2 tahun kat Seberjaya. Nak dengar ataupun nak jumpa orang yang belajar ataupun ambil talaqi hampir tak ada. Susah. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang talaqi ni ibarat orang pergi haji. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang ada rumah, ada tanah, ada kereta, ada harta. Dia boleh beli kereta 100,000 cash, tak ada masalah. Dia boleh. Tapi tuan-tuan, dia ni nak pergi haji, nak pergi umrah, jauh panggang daripada api, jauh langit daripada bumi. Tanya juga, tak buka hati ke nak pergi? Dia tak nak. Dia takut sebagainya, wallahualam, tapi tak nak pergi. Duit banyak, tapi tak nak pergi. Nampak? Tuan-tuan, mana maksud orang yang talaqi ni orang yang Allah pilih. Engkau ada duit banyak, kau ada kesihatan banyak, sebab talaqi ni lama tuan-tuan. Kelas 3 jam, siapa larat? Masa saya sama belajar ke UAE, kelas 3 jam. Dan ada setengah lecturer, antaranya saya lupa nama dia. Saya ingat saya beritahu. Dr. Aminullah, Dr. Amanullah.
Saya tak pasti masih hidup atau tidak. Doktor daripada India, mengajar hadis dan fiqh. Cara dia mengajar, dia start kelas katakanlah pukul 9. Assalamualaikum, kemudian Alhamdulillah wassalatu Rasulullah. Start daripada selepas selawat tu, semua yang dia cakap kena catat dan semua masuk exam. Dr. Amanullah, ni siapa-siapa yang nak masuk sambung belajar kuliah syariah dekat UIA, IRK, sana panggil IRK kan. Dr. Amanullah pastikan kalau kau tak ada tape tak rakam, mampulah kan, sebab dia mengajar 3 jam, dia tak ada berhenti. Kelas-kelas lain sejam setengah berhenti, bolehlah keluar kejap minum kopi ke benda. Tak, Dr. Amanullah tak, daripada Assalamualaikum kemudian sampai 3 jam, 9 ke start, habis ke 12, semua yang dia cakap semua dicatat, kena catat dengan tangan kan. Itu antara pada dia, itu adalah satu amanah kan. Jadi tuan-tuan, so nak balik-balik, nak talaqi ni orang yang Allah pilih kan. Bukti mudah kita nak tahu di mana Allah pilih kita. Jadi kita sebut dengan pernah ke tidak kita bertalaqi. Kalau tak pernah, Allah pilih juga, cuma dia tak macam komando lah. Pak saudara saya polis, ada seorang askar soldier dia nak masuk komando 69 pergi 200 orang, balik 200 orang, tak lepas. Tak senang nak masuk. Talaki pun begitu juga. Ustaz ni kata nak suruh talaki tapi menakut-nakutkan. Tak nak beritahu talaki ni macam orang kata apa tu, pegang satu titah baginda yang dia sangat genting. Bukan orang yang kaling-kaling boleh buat. Kalau boleh buat, mampu buat, Alhamdulillah. Tak mampu, cuba. Paling-paling tidak Al-Fatihah. Betul-betul orang buat macam apa tu, macam sambung kelas master PhD. Ada kelas PhD sampai 4 jam. Tuan-tuan, kita tengok Hindustan. Yang ngangguk nampak sangat tengok Hindustan tu. Hindustan 3 jam ni tak? Kan? Ada orang sanggup tengok 3 jam. Tapi bila kelas, kalau ceramah 3 jam, saya tak rasa. Yang tinggal kat masjid 20 orang. Tinggal saya seorang je lah. Kalau ceramah 3 jam. Kan? Ini ceramah setengah jam pun dalam kelengong ni tak? Kan? Ini tuan, talaki nak apa, kalau pergi pada talaki tadi, dia bila salah ulang setiap huruf, setiap baris, wasal dan ibtidah, di mana mula, di mana habis, semua kena ulang. Kenapa? Nak pegang amanah. Betul tuan-tuan? Yang adik Nurli tadi yang meninggal semalam kan, dalam bas opsi semalam, pada saya dia antara orang yang istimewa. Dah lepas Ramadan, dah lepas raya haji, dah berkeluarga, dah beraya dengan keluarga, nak pergi menuntut ilmu. Dan disebut dalam hadis, kalau kita pergi menuntut ilmu macam kita sekarang ni lah menuntut ilmu, keluar dari rumah tadi, kucing, pokok, semua benda yang nampak kita mendoakan kita. Bahkan ikan di laut mendoakan. Dia pula bukan sekadar nak pergi jauh, jalan jauh Terengganu sampai ke Perak tu, dia pula bawa Al-Quran 30 juz bertemu dengan Allah. Istimewa tak istimewa tuan-tuan? Tuan-tuan, kita pergi haji, contohlah kita pergi haji, tak adalah package yang 225,000 tu kan. Kita pergi haji pinjam orang tonton dapatlah pergi. Contoh kan, sebab ada package yang saya tengok baru ni 225,000 package haji padu kan. Tu mungkin naik jet ke, wallahualam, saya tak pasti kan. Dulu saya ingat arwah Tok Runi Aziz ditaja, hendak ditaja tapi dia tolak lah. 60,000 saya rasa dah mahal lah kan. Dengar pula sebelum tu 40,000 tabung haji, rasa macam dah mahal. Ini 225,000 pergi haji. Macam beli rumah kan. Itu mungkin roti saluk emas, wallahualam kan. Contoh tuan-tuan, kita pergi haji dengan tak ada benda kita bawa, sampai dekat airport tiba-tiba naik satu flight dengan Agong. Contohlah Agong kata jom sekali. Contohlah, rasa macam mana? Orang biasa tak pernah masuk ke Kaabah, sebab dengan Agong kita masuk, macam rasa padu lah. Rasa kembang semangkuk ke tak? Masuk lift tekan button kan. Ini bertemu dengan Allah selepas semuanya selesai, Ramadannya selesai, raya haji raya Aidilfitri selesai, raya haji selesai. Selepas dia dah pasti, sebelum dia keluar dari rumah, dia cium tangan mak ayah, minta maaf sebagainya, nak pergi menuntut ilmu dengan 30 juz dalam Al-Quran untuk menjadi guru, didik umat. Dan dia meninggal di saat perjalanan nak pergi menuntut ilmu. Banyak dia punya pahala dia. Kenapa dia rasa mulia? Kenapa dia punya viral? Sebab Al-Quran. Nampak? Tuan-tuan, walaupun kata ustaz umur dah
Macam saya sebut tadi lah, 27. Dalam ni ramai yang 27. Jangan terbalikkan lah. Kan? 27 kalau terbalikkan jadi lain. Kata ustaz, umur dah 27 ustaz, nak mengaji macam mana? Tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak Ustaz Yaakob Yusra? Dia ni yang buat masjid dekat Kedah tu. Madat ke apa? Madat, Masjid Madat. Ustaz Yaakob Yusra, adik kepada ustaz yang meninggal dulu dengan yang aksiden dengan Sa'wadi dulu. Kan? Dia ada buat kaedah karantina yang dia ambil daripada Indonesia. Karantina ni dia mengaji seminggu pun boleh, sebulan pun boleh, ikutlah kita. Dulu sebelum PKP, kos pergi ke Indonesia untuk masuk pesantren karantina untuk hafal Al-Quran 1,500 sebelum PKP. Lepas PKP dia naik, kan? Tu untuk makan, yuran, dobi, kemudian adalah jalan sikit-sikit dekat pesantren tu. Disebabkan kita faham dah berumur 27 ni nak pergi ke sana, mak tak bagi, rumah tak bagi dah, kan? So Ustaz Yaakob Yusra dia buat dekat Malaysia. Dan adalah ustaz-ustaz lain yang buat karantina. Ni nama kaedah. Yang hari tu dia buat dekat di Palma Shah Alam ni lah. Dia buat seminggu. Cuma nak masuk ke dia punya kelas dia tu, kunci motor, kunci kereta, handphone kena serah. Kalau tak serah, jahanam. Kan? Sebab hari ni yang banyak menjahanam kita handphone tu lah. Kan? Kalau atuknya motor, baru nak ke masjid, member call, aku datang KL, turun KL, kau kat mana? Aku nak ke masjid. Jom teman aku jap makan. Pergi mamak. Nampak? Habis mamak, bagi masjid balik mamak lagi. Nampak? Kan? Sebab tu kau ibu di belakang jangan marah kalau abang-abang dekat depan ni pergi ke mamak. Sebab dekat mamak dia tak macam tom yam. Kan? Kalau tanya suami, abang pergi mana? Tom yam. Yang tu masalah besar. Sebab dekat tom yam ada abai. Kan? Ada yang waitress tu dia panggil abai. Dekat mamak tak ada. Ada aneh je. Kan? Tuan-tuan, kalau kau ibu di belakang, suami kat depan suka lepak mamak, biar kan. Tapi kalau suka lepak tom yam lama-lama, yang tu masalah sikit lah. Kan? Jadi balik-balik, karantina ni, kaedah karantina ni, dalam kalau kita betul-betul perform, betul fokus, kita nak Allah buka hati kita sebagainya, dalam seminggu paling tidak 1 juzuk Al-Quran boleh kita hafal. Ustaz, agak-agak lah Ustaz, 1 juzuk. Saya dah 27 dah umur, bukan 1 juzuk. Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, itulah surah popular saya, lain tak ada. Kan? Tapi tuan-tuan, dengan kaedah karantina boleh, InsyaAllah boleh. Pada anak-anak kita yang dah hafal, cuma dia lupa, boleh hantar ke kaedah karantina tu. Ikutlah, kalau free seminggu, kalau free sebulan. Kan? Cuma kunci kereta, kunci motor, handphone kena serah. Dia punya kelas start pukul 5 pagi sampai 10 malam. Ustaz, saya tak ada kalulah ni, mati Ustaz. Tak, dia ada kaedah dia, ada cara dia. Orang yang berumur, orang muda, orang muda, dia ada cara. Nak tak nak. Macam tadilah Adik Nuruli tadi umur 23, hafal 30 juz. Kembali pada Allah dengan 30 juz. Apa lagi nak? Kan? Jadi tuan-tuan, betul disebut dalam hadis disebut man qara al-Quran, siapa yang baca Al-Quran wa amila bima fi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, macam kita hari ni lah, kan? Albisah walidah, dia akan pakaikan mak ayahnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tajan, satu mahkota, dawuhu ahsan min dawi syams, mahkota tu lebih cerah, lebih cantik daripada cahaya matahari. Kita baca, kita amal, kita dapat, bapa mak kita pun dapat. Dekat mana? Pada mahsyar. Tuan-tuan, hari ni pergi Mekah dapat kunci hotel, tak semestinya dapat hotel, betul tak? Yang pergi umrah sebagainya dapat kunci hotel, tak semestinya dapat hotel tu, tak semestinya. Bahkan dah tidur 2 hari dah dalam tu, kan? Kena halau, betul tak? Ustaz Abdullah Khairi rugi 500,000. Ustaz popular ni. Kenapa? Bila orang hotel main harga, dah masuk hotel kena keluar balik. Tapi yang ni dekat Padang Mahsyar nanti, anak dia baca Al-Quran dan dia amal. Dia belum hafal lagi, dia baca, dia amal.
Dia jumpa, macam kita sebut, macam kita tahu yauma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, akan ada nanti pada hari kiamat kita lari pada adik-beradik, mak bapak, kawan, semua kita lari, tapi yang geng Al-Quran tak lari. Watara takut nampak? Itu kelebihan baca Al-Quran. Tapi baca kan betul lah kan tuan-tuan. Kita kalau contohlah Tan Sri, sebagai Tan Sri contoh, Datuk Sri, orang silap sebut nama kita, marah lah kot. Tak payah, kita orang biasa, orang salah sebut nama bapak kita, marah tak? Oh marah kan. Orang silat, orang pelekeh silat dia, marah tak? Saya pun marah, kau agak-agak lah. Walaupun betul orang kata, oh silat mana, orang pistol lagi ni. Tuan-tuan, tentera Amerika yang paling kuat, Rusia sebagainya, semua ada judo, ada karate. Tentera Amerika yang ada nuklear tu, Yahudi sebagainya, dia ada judo, ada karate, ada taekwondo, walaupun dia ada pistol. So apa masalah silat? Belajar lah kan, balik-balik. Tuan-tuan, kalau kita ada anak, ada cucu, kalau boleh, kalau anak tu baru lahir, kalau anak tu kata baru dah boleh belajar, dah boleh membaca, biar kita atuknya, bapaknya yang mengajar dia Al-Quran, bukan orang lain. Biar kita yang ajar, jangan orang lain. Ustaz, susah Ustaz. Memang susah, sebab tuan-tuan, anak saya pun orang lain ajar. Adik saya memang kalau kita mengajar anak ni dengan mengajar adik sebagainya, payah nak mengajar, sebab dia tahu ni abang dia, ni bapak dia, ni mak dia, dia tak peduli, tak kisah mengajar. Tapi kalau boleh, biar kita yang ajar. Kenapa? Dia tahu Al-Fatihah daripada kita sebagainya, dia akan amal kalau umur dia sampai 27, mana 72 lah. Selama 72 tahun tu dia baca, pahala dia mengalir pada kita. Kita nak tak contohlah bini kita puji X lama dia, mata air lama dia, nak? Mana nak? Mana ada orang nak benarkan bini puji mata air lama? Contohlah abang tak kerti menyanyi, saya punya mata air pandai menyanyi. Rozana, kau gadis idamanku, macam tu dia nyanyi contohlah. Kita kena perli, marah, kau marah kan, gagak lah kau nak puji-puji kau punya tu. Tuan-tuan, itu lagu tak ada benda pun. Ini Al-Quran, anak kita belajar daripada orang lain. Kenapa? Atuknya, bapaknya tak reti talaki, tak pernah talaki, takut nak mengajar Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya talaki ni, biar atuk yang mengajar. Baik. Tuan-tuan perempuan, apa tu? Antara kelebihan untuk talaki, bila kita talaki, ibarat kita buka gelanggang. Siapa yang boleh talaki Al-Quran? Ibarat orang yang dah dapat lesen daripada guru ni untuk buka gelanggang silat. Tuan-tuan, nak buka gelanggang silat bukan senang kan. Seorang guru nak lepaskan anak murid buka gelanggang ni, dia betul-betul padu. Maknanya kalau bagi 3 orang 4 orang belasah dia boleh lawan balik. Nampak? Itu sekadar silat. Ini Al-Quran, pergi mana-mana dia bawa cahaya, walaupun di mana-mana. Tuan-tuan, disebut dalam hadis yang lain, yuqali sahabil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, iqra wartaqi, baca dan tingkatlah darjat kamu. Perbualan ni bukan dekat dunia, bukan dalam kubur, bukan dekat pada mahsyar, tapi dalam syurga. Sebab dalam kubur, dekat padang mahsyar, solat tak dibenarkan, haji tak dibenarkan, zakat, puasa tak dibenarkan. Tapi Al-Quran dekat dunia baca, yang macam kita tahu dalam kubur, siapa yang suka baca Al-Mulk akan selamat daripada azab kubur. Dekat pada mahsyar, Az-Zahrawan, Al-Baqarah dan Al-Imran akan jadi lawyer kita, Al-Quran. Dalam syurga, Allah nak dengar seorang-seorang yang baca Al-Quran dekat dunia dulu. Yuqali sahabil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Yang ni Allah sebut kepada pembaca Al-Quran dalam syurga. Mana tak lepas lagi. Jadi tuan-tuan, bayangkanlah kita ada hadiah, anak kita ada hadiah. Dia dapat cemerlang dekat sekolah. Apa dia nak buat? Mula-mula dia balik, dia akan berlari pada mak bapak dia, bersama mak je lah. Mak, ibu, ni saya dapat. Dia bangga tak? Oh, dia bangga. Macam kita lah, kadang masa susah zaman dulu kan, tiba-tiba dapat bonus hari tu, apa kita buat? Cari anak kita, cari bini kita belanja lah. Bangga tak? Oh, bangga. Ini kita baca Al-Quran depan Allah dalam syurga. Iqra wartaqi fa innal manzila anda akhir ayah taqra'uha. Dalam syurga
tiap kalimah yang kita baca akan dinaikkan darjat kita sampai akhir ayat yang kita baca. Tuan-tuan, satu darjat dalam syurga ibarat sini ke langit. Sini ada tak yang semalam pergi ke bulan? Tak ada, saya rasa ada. Kalau ada, mana masalah tu kan? Aku lah ada hari ni orang kata, Ustaz semalam saya pergi ke bulan, masalah tu kan? Itu memang tak apa, tak ketum apa download wallahualam tu kan? Itu naik ke bulan pun dah rasa ya? Hari ni kalau kita mampu naik ke bulan, ya tak payah ke bulan lah, naik ke angkasa sikit berapa juta, 100 juta kos naik ke angkasa 100 juta banyak, bukan 100 juta rupiah, ringgit Malaysia kan? Itu pun dah rasa ya Allah, 100 juta buat apa, bayar aku makan roti canai kan? Buat apa pergi angkasa? Ini tak, satu ayat kita baca dalam syurga naik satu darjat macam langit dan bumi tinggi dia. Nampak? Kelebihan baca Al-Quran itu kalau kita baca, kalau bini kita baca, kita mengajar dia, kita mengajar anak kita sebagainya, agak-agak macam mana pahala kita. Tuan-tuan, jadi saya sebut tadi, kepentingan talaqi Al-Quran ni sampai ke hari ni nak jumpa yang pernah talaqi Al-Quran penuh hampir mustahil. Tajwid ramai, yang menghafal pun ramai juga, alhamdulillah boleh tahan ya, walaupun tak banyak boleh tahan. Sebab tu setahu saya lah, Selangor, setahu saya tak silap kalau salah betulkan, mana-mana hafiz di Selangor ni yang hafal 30 juz setiap bulan, sepaham saya lah, dia akan dapat 3,000 sepaham saya daripada kerjaan negeri. Kalau ada anak ni malas nak benda, suruh belajar Quran. Tuan-tuan, ada orang Pakistan dia hafal Quran selama sebulan je habis. Boleh. Ustaz gila Ustaz? Tak gila. Tuan-tuan, Allah buat akal kita boleh masuk maklumat sebanyak-banyaknya yang kita rasa macam tak logik. Sebab tu dekat Jordan, masa saya sama belajar dekat Universiti Zarqa Jordan, dia berbeza sikit dengan saya masa sekolah rendah dekat Mesir. Masa dekat Mesir, kami diminta hafal matan Arba'in An-Nawawi. Dia matan hadis Imam Nawawi. Ada 42 hadis. Itu masa sekolah rendah. Masa dekat Jordan, ada pertandingan hafal Sahih Bukhari 2,602 hadis. 2,602 hadis, Ustaz. Banyak tu. Tak sebenarnya. Cuma kita rasa banyak. Kena azan. Kita berhenti azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi. Saya dah tutup kita punya kuliah malam ni dengan bacaan surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, surah Al-Azim. Persoalan, kita dengar ayat tadi, siapa yang sini boleh dengar, hati dia berasa bergegau. Dia rasa kekal hati dia, rasa rindu pada Allah, cinta pada Allah, gerun pada Allah, sayang pada Allah, rasa hibur sebagainya. Kalau dia rasa begitu, Alhamdulillah. Kalau dia tak rasa, masalah. Sebab Allah sebut innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang yang beriman, bila dia sebut idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dia sebut nama Allah, ayat-ayat Allah, hati dia bergetar. Tuan-tuan, ini untuk diri saya jugalah. Kenapa kita tak begitu? Bahkan kadang-kadang saya sedih, kan, sambil makan, dekat kedai makan buka Al-Quran, hukumnya haram, tuan-tuan. Buka Al-Quran, dengar. Kalau tak nak dengar, buka nasyid, selawat sebagainya, ceramah, tak apa. Tapi kalau nak bersembang sambil dengar Al-Quran, tak boleh, haram, tak boleh. Dan jadi kalau gotong royong masjid nak buka tu, bukalah nasyid sebagainya, ataupun marhaban tu, tak kisahlah. Kalau nak buka je untuk gotong royong, contohnya di masjid ni, buka juga, jangan sembang. Buatlah kerja, lebih fokus dengan Al-Quran tu. Sebab dengan Al-Quran ni dia adalah satu kewajipan. Kalau dia dengar, dibacakan, kena dengar, kan? Baik, tuan-tuan, tadi kita dah sebut bila dibaca ayat Allah, kita tak rasa gemetar, tak rasa takut sebagainya. Kenapa jadi begitu? Sebab maaf, tak pernah kita ni, macam kita sebut tadi, tak pernah kita bertalaqi. Kita tak menjiwai benda tu, kan? Berbanding dengan tadi Rozana, wow, dengar tu teringat balik 80-an ni tak, kan? Ataupun macam lagu ada lagu Awi, saya lupa lah dia punya lirik dia. Nak ceritanya Rozana tu Amy, kan? Amy Stage tak? Jangan ngangguk mana nampak kenal, kan? Baik, lagu Awi, saya lupa dia punya rangkap. Ingat dia saya ini, tuan-tuan puan, kita dengar lagu terimbau kenangan lama, kan? Dengar Al-Quran tak rasa apa-apa. Sedangkan kita orang masjid, orang surau, masalah tu. Kalau di masjid surau dengar Al-Quran tak rasa apa-apa, dekat luar lagilah, wallahualam. Itu yang kita rajinkan masjid surau pun tak boleh terkesan dengan Al-Quran sebagainya. Anak cucu kita agak-agak macam mana agak. So kalau nak katakanlah na'udzubillah, anak cucu kita lain perangai, pelik perangai, jangan marah dia, marah yang di depan dia. Kita sendirilah, kan? Kita dengar Al-Quran, baca Al-Quran tak rasa apa-apa. Kita perempuan, itulah kesimpulannya untuk kepentingan talaqi Al-Quran. Tadi saya diminta oleh Bilal kita untuk buka ruang soalan. So saya buka, kalau saya boleh jawab, tak boleh, itu memang kena jawab kemudian, insyaAllah. Ada nak tanya ke? Ada tak ada? Tak ada. Ya, Tuan Haji. Okey, talaqi yang terbaik bermula dengan Al-Fatihah. Start dengan Al-Fatihah, kemudian surah-surah lazim, itu yang terbaik. Jangan pergi yang lain dulu. Ada orang dia nak semangat, dia pergi Al-Baqarah, bagus, kan? Tapi kalau boleh start daripada Al-Fatihah dulu. Dan macam kita sebut tadi, Al-Fatihah ni untuk orang awam ada 24 kesilapan yang biasa orang buat, kan? Antara kesilapan walaupun tak berdosa, cuma tak sempurna.
Dia tak berdosa, dia tak salah, cuma tak sempurna. Contoh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, dia tak sambung, tak berdosa, tak salah kan. Ada yang mengatakan wakaf hasan, wakaf tu baik, cuma tak sempurna. Simple je tuan-tuan. Contohlah saja nak cerita, kita tengok bola Messi lawan Ronaldo, contohlah Argentina lawan mana Portugis kan, tak ada kaki bola kat sini, alhamdulillah kan. Diam, risau ustaz ni. Messi lawan Ronaldo, kita tengok live kan. Masa tu penentuan penalti World Cup, apa yang terbaru ni piala antara kelab, jangan ngangguk kan. Dia punya hadiah dia 3 bilion. 3 bilion ringgit banyak Baik, final Messi lawan Ronaldo, penentuan penalti. Ronaldo sepak gol, Messi kalau sepak tak gol kalah. Dia pun nak sepak, blackout. Rasa benda rupanya yang buat menantu pergi offkan TV. Apa kita buat sebagai datuk, sebagai bapa orang tua? Kita halau je dah maki habis, awak celaka kau, macam tu. Marah. Kenapa? Terganggu kita punya penonton bola. Tapi baca Al-Fatihah salah berkali-kali tak ada masalah. Dan sebab tu selain daripada yang tadi, yang sikit lah sebelum penutup, dalam surah Yasin ayat yang ke-52, apa tu? Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ayat yang ke-52. Dia ada saktah, dia ada waqaf. Siapa yang belajar tajwid buat saktah, siapa yang tak belajar buat waqaf. Maknanya siapa yang tak pernah belajar tajwid, tak biasa dengan tajwid, sampai mimma raqadina, buang nafas, ambil nafas baru, sambung. Ayat yang ke-76 surah Yasin, apa tu? Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Surah Yasin ayat 76. Fala yahzunka qawluhum wajib berhenti, waqaf lazim. Kalau dah tahu sengaja sambung, boleh jatuh akidah. Saya tak nak cerita panjang sebab kita nak komat je lagi. Tapi surah Yasin ayat 76, fala yahzunka qawluhum, dekat qawluhum wajib berhenti, buang nafas, ambil nafas baru sambung. Dah tahu sengaja buat juga, boleh jatuh akidah sebab makna dah lari daripada akidah. Tuan-tuan puan, sekadar itulah saya dapat simpulkan. Saya minta maaf takut tak dapat jawab dengan sempurna, dan terima kasih pada surah Masjid Al-Azhariyah menjemput. InsyaAllah kalau ada masa kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.